Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Okey guys, Alhamdulillah, hari ini 13 Syawal, iaitu hari Sabtu. Hari ni aku plan nak pergi open house, nak meraihkan jemputan open house daripada sahabat-sahabat aku, iaitu Abang Noah. Sekarang ni aku mengarah ke Banting. InsyaAllah aku dan sahabat aku mungkin akan join dekat dekat tol Panglima Garang. Dan paling dekat ni kita orang akan join dekat tol Air Hitam ni, InsyaAllah. Sekarang ni waktu pukul 3.10 petang. Keadaan cuaca hari ni nampak mendung sikit, tapi terasa dia punya bahang dia. Mungkin selalunya orang kata kalau bahang dia kuat, mungkin nak hujan lah kan. So sekian lama aku dah tak buat video. So baru hari ni aku berpeluang untuk buat video untuk korang semua. InsyaAllah dalam 7 ke 10 orang macam tu lah kot akan datang open house di rumah Abang Noah nanti. Okay guys, nanti jumpa aku dekat tol Air Hitam depan ni je. Aku nak tunggu sahabat-sahabat aku yang lain. Alright, lama-lama dah. Lepas tu tak isi lagi. Okay guys, sekarang ni kita orang bertiga on the way nak pergi ke tol Panglima Garang. Kita akan berkumpul dengan sahabat-sahabat kita dekat sana. Dijangkakan ada juga sahabat yang datang daripada Negeri Sembilan. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 3.36 petang. InsyaAllah kita akan sampai dekat Teluk Panglima Garang pukul 4 lebih sikit macam tu lah. So kita akan bersolat dekat sana, solat asar. Dan selepas solat asar kita akan terus gerak ke rumah open house, rumah Abang Noah. Dia mulakan open house dia pukul 5 petang sampai pukul 10 malam. InsyaAllah kita ambil peluang pergi awal lah. Sebab malam-malam selalunya mesti ramai orang. Keadaan jalan sekarang ni dekat jalan Lebuh Raya SKBE, kereta banyak. Aku pun pelik, hari ni hari Sabtu, mungkin orang keluar untuk pergi open house kot. Hujan sudah mula turun guys. Belum lagi sampai dekat Sarjana Putra. Kenderaan pun banyak lah hari ni. Guys, boleh jam ni dekat highway ni, jam. Apakah ada accident ke? Memang kereta banyak ke? Sekarang ni belum lagi sampai dekat tol. Baru melepasi Suso masuk ke Banting. Oh, ada construction ni. Satu lane je dibuka. Okay guys, kita dah sampai dekat exit untuk masuk ke tol Teluk Panglima Garang. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 3.50. Awal lah pula sampai. Bajet pukul 4. So kita tunggu sahabat-sahabat, dan sambil tu kita tunggu waktu asar masuk. Kita solat dulu, solat asar, dan lepas tu baru kita pergi ke Shell Jalan Kelang Banting tu untuk kita ambil sahabat kita seorang. Dan seterusnya kita akan pergi ke rumah open house lah. Okey, kita dah sampai.
Okay guys, Alhamdulillah tadi kita dah bersolat. So, sekarang ini kita dah bergerak lah. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 4.46 petang. So dia punya open house tu start pukul 5 sampai pukul 11 sampai pukul 10 malam. Okay, sekarang ni kita nak pergi ambil member dekat Shell Teluk Panlima Garang. Lepas tu baru kita pergi open house lah. Banyak kereta guys. Okay, kita singgah di Shell untuk ambil member seorang. Okay, dah nampak dah Shell dia ni. Mana member ni, dah sampai ke belum? Oh tu, dah sampai dah. Jom. Okay guys, Alhamdulillah. Tadi nasib baik member ni dah datang awal. Member ni pakai apa? Kiwi 60s 250. Hari tu motor dia accident, baru 2 minggu keluar. Aduh, baru 2 minggu keluar kedai ada accident. Tu yang dia cat baru ni. Lawa tu color cat dia. Wish budak ni. So sekarang ni waktu lebih kurang pukul 4.51 petang. Boleh tahan juga, banyak kenderaan kat sini. Nampaknya macam jalan nak pergi Jugra je. Aku pun first time ni nak pergi rumah sahabat aku ni. Tahun lepas nak pergi, kesihatan tak mengizinkan. Tahun ni Alhamdulillah dapat juga pergi open house Abang Noah ni. Nampak gayanya Cik Nas pun tak dapat nak memotong. Punya lama tadi duduk kat belakang Rory tu. Kereta banyak, kenderaan banyak. Oh, ni dekat masjid sebelah kanan aku ni. Pagi-pagi okey gak ni sarapan dia. Ni warung apa ni? Dulu pernah pergi lah dengan Abang DJ. Dengan Abang DJ, dengan dengan Abang Dola. Lepas tu kita orang baru pergi naik Jugra. So sekarang ni lebih kurang pukul 4.58 petang. Lagi 6 minit baru sampai dekat tempat open house tu, rumah Abang Noah. Ui, main bola. Ni ke? Oh, ya tu. Assalamualaikum. Ustaz tak sampai lagi ke? Ustaz tak sampai lagi? Tak ada. Dia janji tu. Okay guys, dah sampai. Okay guys, dah sampai dekat open house Abang Noah. Siap kemah guys. Ada juga tetamu geng-geng motor yang dah sampai ni. Assalamualaikum bang. Selamat Raya. Tuan rumah tak mandi. Jemput. Kita awal lah. Main. Minum air dulu. Aduh, panas. Langkah kanan. Pukul 5 dah start dah bang Nasi pek kuah kacang. Hari ni nasi hujan panas.
rendang kerang. Ini Tokek Restoran guys. Ayam masak merah. Kari daging, kari kambing. Wow. Lasa, lemang. Tokek Restoran tengok. Dia sajikan kau-kau lah. Oh ni lemang pun ada. Oh masing-masing tengah mengaut makanan. Oh ni air pun ada disediakan. Meriah. Lemang dengan ketupat. Angin kuat guys. Gila-gila angin kuat. Balik kerja. Ke rumah. Rumah tu banyak. Habis. Kari kambing. Semua tu. Bawa makanan. Oh boleh. Macam rumah tak ada ni. Tuan rumah ada. Pukul 1. Macam kenduri je bang kan. Halo bang, masih banyak. Okey sama. Terima kasih datang. Sama. Ambil gambar. Bang, jumpa lagi bang. Alhamdulillah guys, selesai sudah makan-makan dekat open house tempat Abang Noah. Meriah betul lah, macam kenduri kahwin. Terima kasih kepada Abang Noah kerana menjamu kita orang makan. Siap pesan tu, jangan makan dulu kat rumah. Makan dekat sini dia kata, makan dekat rumah dia kenyang-kenyang. Okay guys, sekarang ni lebih kurang pukul 6.27 petang. So sekarang ni kita on the way nak balik lah. Jalan Pusara. Okay guys, aku rasa setakat ini dulu video yang aku dapat rakamkan untuk korang semua. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Salam Syawal. Semoga kita berjumpa lagi di akan datang. Aku akhiri video aku dengan Assalamualaikum dan bye-bye.